Okay, so we are going to do this on a new sheet. Okay, on a new sheet. Okay, so kat sini nanti I just klik sheet yang baru. Dekat bawah ni memang boleh klik sebenarnya. Kalau kata you nak sheet yang baru, dekat bawah ni ada satu button yang boleh menambah sheet. Okay, button ni boleh digunakan untuk menambah sheet ataupun section. You nak menambah bahagian yang baru. You nak menambahkan section yang baru di dalam Excel, you boleh guna button yang ini tambah ni Ini kalau I nak zoom sikit boleh klik button section baru ni. So I berada di section nombor 2 sekarang. Okay. So I boleh terus type saja tajuk dia table 3 elements and its example. Okay, kat sini. Okay, elements and its examples. Ini dia punya tajuk. Ni dia memang dia punya tajuk lah. Cumanya dia punya kolom tu dia ada komponen, element, example of element. Okay, so I kena besarkan sikit mengikut ruangan dia. Mengikut ruangan, saiz ruangan dia. Okay, komponen. Ini komponen. Okay, yang ini elemen. Okay, yang ini ialah example of element. Yang ini kena besar sikit lah. Example of elements. Okay. So boleh highlight semua kotak-kotak ni. I boleh klik home. I boleh pergi ke center. Okay, and I can change the color over here. I can also choose dark color, like maybe purple color. But I can change the font color to become white. Okay, make it the row a little bit bigger lah. So the component, I will type in the component now is telco tower. Okay, nampak I type nama komponen dia telco tower. Okay, elemen dia kat situ ialah above ground service furniture. So I'm going to type above ground service. Kalau nak ke bawah, you kena tekan alternate enter. Kalau nak ke bawah tu you kena tekan alternate enter above ground service furniture. Okay, nampak memang I ada tekan alternate enter tadi untuk I ke bawah. Ni boleh pilih middle align. Okay. Okay, tak apa, you pun boleh buat sekali. Memang you boleh buat sekali. Cumanya kalau terlepas ke apa boleh tengok balik video rakaman ni. Memang I sedang record lah. Okay, memang I sedang record water pipes telecommunication tower. So this is, I got to type water pipes. Okay. And telecommunication tower. Okay. So dia kolom dia besar sikit sebab dia punya ayat tu panjang. Jadi I kena klik middle align kat sini. Okay, nampak dia ke tengah. Dia akan ke tengah. So kat sini ialah slope furniture. Slope furniture. Okay, so kat tepi tu pula adalah handrail and fencing. So I click over here. So I type handrail and fencing. Okay. Jadi dua kotak ni untuk telco tower ni you kena merge. You kena highlight dua kotak ni dan klik merge. Okay. Sama juga untuk drain. Okay, drainage. Okay. Kat sini memang you boleh type dulu drainage. You boleh type dulu drainage. Cumanya kat sini ada 4 komponen kat sini. Pada kategori yang sama, drain. Okay, dia ada drain. Okay, drain cover. Sump. Okay, sump.
box culverts. Okay, and the last one is some yang bawah tu ialah box culverts. Pipe box culverts kan, pipe box culverts. Okay, so sebab dia ada 4 komponen kat sini, so sepatutnya bahagian drainage ni you kena select kotak-kotak. Di bahagian drainage ni you kena mergekan dia sebab dia merupakan nama kategori dia. Tapi you kena klik middle align. Okay, kalau you dah siap semua data ni, baru boleh select dan pilih all border. Okay. Okay, so kalau you nak warnakan kat tepi ni pun boleh sebab dia pun merupakan tajuk tapi tajuk belah tepi lah. Okay, dia pun merupakan tajuk tapi tajuk belah tepi. So nak warnakan dia pun boleh juga. Okay, macam yang I sedang buat. Okay, ini tajuk belah atas dan ini adalah tajuk belah tepi. Okay, so I nak buat latihan yang seterusnya ni, latihan sifir darat 5, sifir darat 9 ni. Okay, sebenarnya sifir darat 5, sifir darat 9 ni dia mempunyai formula. Dia ada formula. Okay, so I akan buat sifir darat 5 dulu di sheet yang baru So I klik button yang nak menambah sheet ni, you kena klik button plus. Betul-betul dekat bawah Excel you tu ada satu button plus kat situ. Kalau you klik button plus tu, you akan buat penambahan section atau penambahan sheet yang barulah. Okay, jadi bila I klik je button plus kat situ, I buat penambahan sheet yang baru, I zoom in sikit Okay, zoom in sikit, bagi kotak dia besar sikit. Okay, kat bawah ni boleh zoom out, boleh zoom in, nampak Okay. So kat sini I nak buat sifir darat 5. Okay, okay, dia ada nombor lah, nombor ke sebelah dia X space 5. Ini jumlah. Ni jumlah. Okay, so kat sini nanti I boleh select tiga-tiga kotak ni, I boleh pilih center and middle align. So kat sini boleh warnakan kotak tu jugalah. So dia kesemuanya ada 9 nombor, 1, 2. Select kedua-dua kotak tu dan pilih center dan boleh terus tarik sahaja untuk mewujudkan automatic numbering. Jadi katakan untuk yang simbol X5 tu, kalau I nak copy, I boleh je klik kanan pada kotak tersebut, I pilih copy. I select semua kotak-kotak yang di bawah kat situ, I klik kanan dalam dia, I pilih paste. Okay, kalau dah copy paste tu, you boleh tekan escape. Kalau you tersalah buat, boleh klik undo di atas. Okay, tekan undo di atas. So I tunjuk you sekali lagi. So I tadi memang ada select 2 kotak ni. Okay, menggunakan simbol plus putih. Lepas tu I lepaskan mouse I letak mouse I di bucu bawah belah kanan selection sehingga kelihatan simbol plus hitam yang nipis tu, klik dan tarik. Okay, untuk copy kotak ni, I klik dulu pada kotak ni dan I klik kanan pada kotak tersebut dan I pilih copy. Okay, I select semua kotak-kotak yang di bawah ni. Okay, I klik kanan di dalam selection tu dan I pilih paste. Lepas tu I tekan escape I tekan escape key pada keyboard. I tekan escape key pada keyboard I. Okay, untuk I membina sebuah formula, I kena type simbol sama dengan. Jadi kalau kita type simbol sama dengan ni, kita akan memulakan sebuah formula, kita akan klik pada kotak yang berkaitan. Bila kita klik je pada kotak nombor 1 tu, nanti kedudukan dia akan keluar bila you klik je pada kotak nombor 1 tu, kedudukan dia akan keluar di dalam formula tersebut secara automatik. So I klik je kat kotak ni, nanti B4 kedudukan dia akan tertera atau dipaparkan di sini. Okay, so kalau I nak darab, I kena type star. Kalau I nak darab, I kena type simbol star. Okay, simbol star. Kalau darab tu simbol star. Kalau bahagi, simbol slash. Kalau slash tu bahagi. Kalau tambah, simbol tambah. Kalau tolak, simbol tolak.
Okey, tapi sebab kat sini kita memang akan darab, jadi kita akan type saja darab star 5 Okey, nampak I type star 5 dan I tekan enter untuk I masukkan formula tu. Klik kotak yang sama, letakkan mouse you di bucu bawah belah kanan kotak sehingga kelihatan simbol plus hitam yang nipis tu. Klik dan tarik. Okey? Jadi you boleh pilih center kat sini. Yang ini you boleh borderkan dia. Okey, boleh select semua ni. Copy je. Klik kanan copy boleh. Ataupun you nak guna shortcut pun boleh. Shortcut dia ialah Ctrl C. Shortcut dia adalah Ctrl C untuk copy. Klik pada kotak yang lain. Kalau you nak paste, you boleh klik kanan paste. Ataupun you boleh tekan Ctrl V. Press Ctrl V on your keyboard. After copying and pasting it, press escape. Press escape. Click directly on this box over here. Double click to edit this one. Okay, tukar ke CV darab 9. So yang ini pun kena tukar juga. Ini kena delete dulu. Yang bawah ni semua boleh delete lah. Select tekan delete. Ni formula ni pun boleh select tekan delete. Okay, ini double click dan boleh edit dia ke darab 9 ya. Okay, klik dekat kotak ni, klik kanan copy. Ataupun you klik dekat kotak tu, tekan Ctrl C on your keyboard. Click and drag. Highlight all of the cells down here. Right click, go to paste. Okay, or you can also press Ctrl V. Okay, so press escape. Kalau nak masukkan formula tadi macam mana? Kalau kita nak masukkan formula, kita kena type simbol sama dengan. Kalau kita nak memulakan sebuah formula, kita kena type simbol sama dengan. Dan kita kena klik pada kotak yang berkaitan. Bila kita klik pada kotak tersebut, kotak nombor 1 tu, kotak yang mengandungi nilai 1. Kita klik je kat kotak tu, maka kedudukan dia akan dipaparkan secara automatik di dalam formula tersebut. Okay, kalau you nak darab, you akan type star. Star tu darab. Kalau bahagi slash. Kalau tambah, tambahlah. Kalau tolak, tolak Kat sini kita memang nak darab. Tu yang kita type darab star 9. Tekan enter Klik dekat kotak ni dan tarik. Okay. So I akan buat, I masih lagi recording, nanti boleh tengok recording tu. Kalau terlepas ke apa boleh tengok recording tu. Yang ini account syarikat. Okay, I akan buat dia di sheet yang baru. Okay, zoom sikit Dia bermula daripada kotak B2. Okay, I type kat sini account syarikat. Okey, dia ada nombor tarikh wang masuk wang keluar bagi akaun. Okey. Nombor tarikh wang masuk wang keluar. Okey, bagi akaun. Okey, so dia ada nombor. Okey, tarikh wang masuk. Okey, ini duit masuk dia wang keluar. Okey, dan baki baki account. Okey, nombor kat sini. Okey, I select semua ni, I tekan center center and middle kanan. Okey. I pun boleh colorkan dia kalau I nak. I boleh colorkan dia dengan apa-apa color lah. Okey, kita boleh colorkan dia dengan apa-apa color. Kesemua transaction ni ada 9. So bila I type 1 enter, 2 enter, I select 2 kotak, I pilih center. Okay, tapi I letakkan mouse I di bucu bawah belah kanan kotak selection tu sehingga kelihatan simbol plus hitam yang kecil tu, yang nipis tu, klik tarik click and drag for automatic numbering. As mentioned earlier, you need to select all these date cells over here. Select semua kotak-kotak yang berkaitan dengan tarikh. Klik kanan dalam selection, pilih format cell. Okay, go to date, choose English United Kingdom and choose this type of date. Okay, click OK. After that, you click OK. Because the first date is going to be 11 April, so I just put there 11 April 26. I type 26 cukup, nanti dia keluar full form dia kan.
Yang ini transaction daily. You boleh tarik je. Ni daily transaction, you boleh tarik. Nampak I letakkan mouse I pointer di bucu bawah belah kanan kotak sehingga kelihatan simbol plus hitam kecil tu dan klik dan tarik Okay. So semua kotak-kotak ni adalah berkaitan duit. Dia adalah format duit. Jadi you kena select semua kotak-kotak ni dan klik format duit. Sama ada you klik format duit kat sini ataupun you boleh buat pilihan ketetapannya di sini Okay, so wang keluar dia yang bucket account yang pertama adalah RM5,000. Okay, so I type RM5,000 dulu. Okay, so yang kotak yang I warnakan kuning ni semua formula. Kotak yang I warnakan kuning ni semua pun formula. Jadi tak perlu isi. Ni semua generated by using formula. So isikan wang masuk, wang keluar saja. Okay, isikan wang masuk, wang keluar saja. Which I'm going to do it now, 55.78. So I just type 55.78. 67.8. Okay, 120.2. 120.2. Masukkan dulu. Komputer I ni memang slow sikit. Dia slow sikit. 120.2, 300.24. So I type 300.24. 200. 345.89. Okay, so I got 345.89. Okay, 300.2, 200.3. 300.2, 200.3. Okay, the next one for the wang keluar for withdrawals, 250, 330, 250, 330, 450, 120, 100. 450, 120, 200. 450, 120, 100. Okay, this one is 100. Okay, 98, 88, 60. Okay, 98, 88, 60. So you kena masukkan formula dia untuk account kira-kira. Berikut merupakan jadual account kira-kira yang akan mengirakan baki account selepas setiap transaksi ataupun setiap urus niaga yang berlaku lah. Jadi kalau kita nak mulakan sebuah formula, kita kena type sama dengan dulu. Kita kena klik pada kotak baki account di atas. Okay, tambah. I kena type tambah sebab I kena klik duit masuk. I kena klik kotak duit masuk. Jadi I kena type tambah dulu. Klik kotak duit masuk, tolak. I klik kotak duit keluar. Dan lepas tu I tekan enter. So I dapat 480.5.78 ni secara formula. Okay, secara formula. So I tunjuk you sekali lagi. I klik kat kotak ni, I tekan delete dulu. I tekan delete dulu. So I nak remove dia, I klik kotak tu, I tekan delete key from my keyboard. Kalau I nak mulakan sebuah formula, I akan type sama dengan, I akan klik pada kotak baki account. Okay, nampak I klik kotak tu, tambah, klik kotak duit masuk, tolak, I klik kotak duit keluar. Okay, dan tekan enter. So jadi I nak copy formula ni, jadi I kena klik pada kotak tu dan I letakkan mouse I di bucu bawah belah kanan kotak sehingga kelihatan simbol plus hitam yang nipis yang kecil tu. So I letak mouse I kat situ, klik dan tarik. Okay, nampak? Dia boleh copy ke semua formula tu secara automatik. Jadi you tak perlu pun nak buat satu-satu tau. Yang ini I sedang buat jadual taburan markah pelajar tingkatan 5. Okay, pada sheet yang baru. Okay, so I buka sheet yang baru. Okay, you pun boleh tengok. Okay, so I masukkan dulu dia punya tajuk jadual taburan markah pelajar. So type jadual taburan
markah pelajar. Okey. Okey, dia ada nombor, nama, markah 1, markah 2, markah projek, jumlah markah. So, nombor tu kolom tu kecil. Nama tu kolom dia besar sikit lah. Markah 1, markah 2, markah projek, jumlah markah kan. So, I type dulu nombor. Okey, nombor. Okey, nama. Markah 1. So, I type markah 1. Kalau I nak pergi bawah, I nak pergi line bawah, I akan tekan alternate enter. I would press alternate enter. Okay. And then I type 30%. Press enter. This one is markah 2. So I tekan alternate enter. 30%. Enter. This one is jumlah markah. Okay. Jumlah markah. Alternate enter 100%. Okay. Press enter So kat sini nanti I boleh select pilih center, middle, align. Okay, I terlupa satu. Dia ada markah projek. Jadi I nak buat penambahan kolom dekat situ So I klik kanan dekat kolom F ni, I pilih insert. Kalau I nak buat penambahan kolom, I klik kanan betul-betul pada huruf kolom F tu dan I pilih insert, dia dapat buat satu kolom yang baru. So I just type markah projek kat situ. Alternate enter 40% Type 40% Okay. So dah dapat lah kat sini, boleh highlight semua ni. So boleh buat dia punya colour. Okay. So kesemuanya memang ada 7 pelajar. 7 pelajar kesemuanya. Okay, so I klik kat kotak ni, I type 1 enter, 2 enter, I select 2 kotak dan I tarik sampai dah dia auto numbering jadi nombor 7. Okay, nama tu you boleh type nama pertama dia. Okay, yang pertama alias. Okay. Ni I ikut buku type nama ni ikut buku. Dan I type nama first dia je lah. Okay, tak perlu type semua tak apa. Okay. Nampak I type. Okay, I will type in the data right now. 78, 78, 77. Okay, 78, 78, 77. 55, 90, 56, 56. 55, 90, 56, 56. 88, 90, 88. 88, 90, 88. 67, 68. 67, 68, 66. 62. 56, 78, 90. Okay, 56, 78, 90. 88, 48. 88, 48. 88, 48, 89. 86. 86. Okay, jadi berikut merupakan pecahan peratus dalam nisbah peratus. Jadi markah 1 memang akan dikonvertkan ke 30%, markah 2 akan dikonvertkan ke 30%, markah projek akan dikonvertkan ke 40%. So tambah jumlah keseluruhan nisbah pecahan peratus tu akan dapat 100% lah. So setiap markah tu you kena convertkan dengan nisbah pecahan peratus dia yang tersendiri. Jadi I akan klik kotak ni, I akan type sama dengan, I akan klik pada kotak markah yang pertama. Okay, so I nak kena convertkan markah tu ke nisbah pecahan peratus 30%. So I kena darab dengan 30%. Okay, maksudnya simbol peratus tu pun memang I type tambah, I klik kat kotak ni, I darab dengan 30% juga. Tambah. Okay, I klik kotak ni dan I type 40%. Okay. Okay, and then I press enter. Okay, so I klik kotak ni nanti, I tarik sahaja. Macam tu. Okay, I tunjuk you sekali lagi. So I klik kat kotak ni tadi, I type sama dengan.
I klik kat kotak markah 1 ni sebab I nak convert dia ke 30%, so I kena darab 30%, tambah markah 2 yang akan kita darab dengan 30% juga, tambah dengan markah projek yang akan kita darab dengan 40%. Okey, dan tekan enter. Okey, okey, tak apa, you boleh try buat. Kalau you buat tak dapat, tak apa, you boleh tengok video rakaman tu nanti boleh tengok video rakaman tu, slow try lah. Kalau you boleh buat, okey lah kan. Kalau kata tak dapat buat ke apa, boleh tengok video tu balik dan boleh try semula This one I'm just going to demonstrate to you how to calculate total, average, minimum and maximum for all of this data over here. Okay, so if you want to do total, total tu jumlah, average tu purata, minimum adalah markah yang paling terendah, maksimum adalah markah yang paling tertinggi. Okay, so kalau total ni you nak kira, you kena buka button ni, pilih sum. Okay, klik dekat kotak ni, okay, pilih sum. Okay, sum. Nanti boleh pilih semua data range dia. Okay, daripada sini, daripada alias ke Hasrul, tekan enter Kalau average ni, you kena klik kotak ni, pilih average. Okay, select daripada kotak alias ke Hasrul, enter Kalau minimum ni, you kena pilih minimum, select daripada kotak alias ke Hasrul, tekan enter Maximum, you boleh klik dekat kotak berkaitan, pilih maximum. Okey, dan pilih kotak data range daripada kotak markah 1 alias ke Hasrul, enter Jadi formula-formula ni you memang boleh copy sebenarnya. Select ke 4 kotak yang mempunyai formula dan letakkan mouse you di bucu bawah belah kanan kotak sehingga kelihatan sebuah plus hitam yang kecil tu, klik dan tarik. Okey, dan you boleh perbaiki perpuluhan dia, boleh perbaiki titik perpuluhan dia by clicking this button. These two button can increase and decrease decimal points. Okay, so I can click it and it will decrease and increase my decimal point accordingly. Okay, so after I have completed my formula, I can select all of this table and I can choose all border. Okay, nampak? Kalau you nak warnakan pun boleh. Pada kotak-kotak yang tertentu mungkin you nak warnakan ke apa, boleh warna. Okay, boleh meletakkan warna. Boleh juga guna more color punya warna. Kalau more color punya warna ni lagi banyak lah dia punya color spectrum dia kan. Dan kalau you nak mewujudkan carta, you boleh select pada kotak yang berkaitan. Pada contoh ni memang I akan select nama, markah 1, markah 2, markah projek. Okay, nampak selection I. Baru I click insert, then I can choose the chart that I want. Maybe 3D column chart or 2D chart. Okay, you can choose any chart that you want to generate the charts. It'll just generate the charts automatically using Excel. You can also insert line chart, okay, and pie chart, okay, whichever chart you prefer. But you need to select all the data range first, then only you go to insert and you choose this chart. Okay, boleh pilih apa chart dan boleh letakkan dia di bawah macam ni. Kalau kata nak buat satu chart title, boleh letaklah kat atas tu markah pelajar. Macam I sedang buat ni kan, boleh letak macam ni. Boleh select dia, boleh klik home, boleh warnakan dia hitam, boleh kurangkan saiz dia kalau nak kecil sikit. Ni pun boleh warnakan dia hitam Ni pun boleh warnakan dia hitam. Boleh tukar color bar tu pun boleh tukar. Boleh select bar tu, klik kanan format. You dapat tukar color bar tu. Gap width pun boleh. You boleh adjust gap width dia. Okay, gap width ni I can adjust the gap width. Okay, and I can also click the fill button over there. Click on the fill, I can change the color of the bar. Okay, nanti boleh tengok dia punya rakaman
Okey,